Sempadan. Cuba anda bayangkan satu garisan di atas peta. Nampak macam senang je kan? Tapi, macam mana kalau saya cakap, garisan-garisan yang nampak mudah nilah yang sebenarnya boleh mencetuskan pertikaian yang makan berdekad-dekad lamanya. Isu yang melibatkan kedaulatan, kekayaan dan juga maruah sesebuah negara. Realitinya, jauh lebih rumit daripada yang kita sangka. Cuba tengok pulau ni sekejap. Cantik kan? Tenang je nampak. Nampak macam tak ada apa-apa yang istimewa pun. Tapi, percayalah, daratan sekecil inilah yang hampir-hampir mencetuskan satu krisis diplomatik yang sangat serius antara Malaysia dan juga Indonesia. Jadi persoalannya, macam mana sebidang tanah yang terpencil macam ni boleh jadi begitu penting? Okey, untuk fahamkan semua ni, kita akan mulakan dengan gambaran yang lebih besar dulu. Lepas tu, kita akan selam lebih dalam kes ligitan dan sipadan. Kita tengok apa hujah-hujah yang dikemukakan sampailah ke keputusan akhir mahkamah. Dan dekat penghujung nanti, kita akan sentuh sikit satu lagi kes pertikaian yang tak kurang menariknya. Jom kita mulakan. Jadi, sebelum kita terjun terus ke cerita pasal pulau dan mahkamah ni semua, kita kena faham asasnya dulu. Kenapa garisan yang nampak ringkas di atas peta tu boleh jadi punca konflik yang begitu besar? Sebenarnya puncanya ni banyak, bukan satu je. Kadang-kadang ia berpunca daripada sempadan warisan zaman kolonial yang dilukis secara tak jelas. Ada masanya pula, ia pasal tuntutan sejarah daripada zaman Kesultanan Lama. Dan selalunya ia melibatkan perebutan sumber alam yang sangat berharga macam minyak dan gas. Dan kadang-kadang, ia cuma pasal lokasi strategik sesuatu tempat tu, sama ada untuk tujuan ketenteraan ataupun perdagangan. Dalam dunia undang-undang antarabangsa, ada satu prinsip ni, bunyinya macam susah sikit, uti possidetis juris. Tapi jangan risau, konsep dia sebenarnya mudah je. Maksudnya, lebih kurang seperti yang anda miliki. Bayangkan macam ni, bila sebuah negara baru merdeka, ia secara automatik akan mewarisi garisan sempadan pentadbiran yang ditinggalkan oleh penjajah. Nah, prinsip inilah yang selalu jadi titik permulaan dan selalunya titik pertikaian. Okey, sekarang jom kita fokus pada kisah utama kita. Pertikaian epik antara Malaysia dan Indonesia dalam merebut kedaulatan ke atas dua buah pulau yang kecil tapi sangat cantik, Ligitan dan Sipadan. Inilah dia, Ligitan dan Sipadan, terletak di Laut Sulawesi. Kawasan ini bukan setakat syurga bagi para penyelam skuba tau, tapi ia juga merupakan satu laluan maritim yang sangat penting. Kedudukannya yang betul-betul di antara sempadan Malaysia dan Indonesia, itulah yang menyemarakkan lagi api pertikaian. Jadi macam mana semua ni bermula? Ceritanya macam ni, pada tahun 1963 bila Sabah sertai Malaysia, Malaysia secara automatik anggap pulau-pulau ni sebahagian daripada wilayahnya. Tapi ketegangan mula memuncak pada 1979 bila Malaysia keluarkan satu peta baru yang secara rasmi masukkan kedua-dua pulau ni. Indonesia terus hantar bantahan. Keadaan jadi makin panas bila pada tahun 80-an Malaysia mula bangunkan Sipadan sebagai destinasi pelancongan. Akhirnya, selepas rundingan demi rundingan tak menjadi, kedua-dua negara pada tahun 1998 buat satu keputusan besar. Biar Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang tentukan. Dan ini membawa kita terus ke gelanggang pertempuran undang-undang di The Hague. Kedua-dua negara datang dengan persiapan penuh, masing-masing dengan hujah yang disokong bukti sejarah dan prinsip undang-undang yang berbeza. Okey, di satu pihak kita ada Malaysia. Hujah Malaysia berakar umbi daripada rantaian hak milik yang tak terputus, dari Kesultanan Sulu turun ke British dan akhirnya kepada Malaysia. Tapi hujah utamanya ialah bukti pentadbiran aktif di situ. Di pihak lain pula, Indonesia. Hujah mereka berpegang teguh pada satu dokumen lama, Convention 1891 antara British dan Belanda. Bagi Indonesia, perjanjian tu dah cukup jelas. Pulau-pulau tu terletak di bawah jajahan Belanda yang kini diwarisi oleh Indonesia. Dan tengah-tengah perdebatan hangat antara Malaysia dan Indonesia ni, tiba-tiba, ada pula pihak ketiga yang muncul. Filipina masuk gelanggang dan kata yang mereka pun ada kepentingan undang-undang dalam kes ni. Kenapa Filipina nak masuk campur? Sebab mereka risau keputusan kes ni nanti boleh menjejaskan tuntutan mereka sendiri ke atas Sabah. Tapi kedua-dua Malaysia dan Indonesia membantah keras permohonan ni. Akhirnya, Mahkamah bersetuju dengan Malaysia dan Indonesia. Permohonan Filipina ditolak. Dan Mahkamah tegaskan yang kes ini adalah pertikaian antara dua negara itu sahaja. Selepas bertahun-tahun meneliti setiap hujah dan bukti, tibalah masanya untuk keputusan muktamad. Keputusan ini bukan setakat nak tentukan nasib Ligitan dan Sipadan, tapi ia juga akan jadi satu penanda aras yang penting dalam undang-undang antarabangsa. Seluruh dunia menanti. Jadi, apa sebenarnya yang jadi penentu? Perkara pertama yang Mahkamah beri perhatian ialah aktiviti-aktiviti pentadbiran yang nampak macam kecil dan remeh. Contohnya, pihak berkuasa British dan kemudiannya Malaysia secara konsisten mengawal selia aktiviti kutipan telur penyu di sana. Ini menunjukkan siapa yang sebenarnya menjalankan kuasa di pulau-pulau tersebut. Tapi,
bukti yang paling kukuh, dan ini yang sangat menarik, ialah pembinaan rumah api. Ya, rumah api. Malaysia telah membina dan menyelenggara rumah api di kedua-dua pulau. Bagi mahkamah, tindakan ini adalah satu isyarat yang sangat-sangat jelas. Ia adalah manifestasi kedaulatan, satu tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh sesebuah negara di dalam wilayahnya sendiri. Semua ini berkait dengan satu prinsip penting yang kita panggil kawalan efektif. Senang cerita dalam undang-undang antarabangsa, ia bukan pasal siapa yang tuntut dulu berdasarkan peta lama. Tak, sebaliknya ia pasal siapa yang secara konsisten dan berterusan menunjukkan niat dan tindakan untuk mentadbir kawasan tu. Macam rumah lah, bukan setakat cakap rumah tu kita punya. Tapi kita yang duduk situ, kita yang bayar bil, kita yang baiki atap kalau bocor. Maka, pada 17 Disember 2002, keputusan pun diumumkan. Mahkamah memberikan kedaulatan ke atas kedua-dua pulau Ligitan dan Sipadan kepada Malaysia. Mesejnya sangat jelas dalam pertembungan antara garisan lama di atas peta dengan tindakan nyata di lapangan. Tindakanlah yang menang. Tapi, jangan ingat cerita pertikaian sempadan maritim Malaysia habis kat situ je. Jom kita beralih ke satu lagi kes yang tak kurang hebatnya, kali ini melibatkan jiran kita di selatan, iaitu Singapura. Dan inilah dia, Pulau Batu Putih ataupun nama lainnya Pedra Branca. Nampak macam seketul batu je kan? Tapi jangan pandang rendah. Walaupun kecil, lokasinya di salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia, Selat Singapura, menjadikannya satu aset yang sangat-sangat bernilai. Dan ya, pertikaan ke atasnya juga berakhir di mahkamah yang sama. Kalau kita tengok datanya memang menarik. Pulau ni saiznya kecil je, tapi jaraknya dari Johor cuma 7.7 batu nautika berbanding 24 batu nautika dari Singapura. Inilah antara faktor yang memanaskan lagi pertikaian yang bukan saja melibatkan Pulau Batu Putih, tapi juga dua lagi formasi batuan yang berdekatan. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari kedua-dua kes ni? Pengajarannya sangat jelas. Dalam politik antarabangsa, saiz tu tak penting. Tiada seinci tanah atau seketul batu pun yang boleh dipandang remeh. Setiap pulau, tak kira sekecil mana pun, adalah lambang kedaulatan, maruah dan juga kepentingan strategik sesebuah negara. Semua ni membawa kita kepada persoalan terakhir. Dalam dunia yang sentiasa berubah, dengan isu paras air laut yang makin meningkat dan perebutan sumber yang semakin sengit, di manakah garisan sempadan yang seterusnya akan dilukis atau mungkin dipadam? Dan yang lebih penting, adakah penyelesaiannya akan sentiasa melalui jalan damai? Sesuatu untuk kita fikirkan bersama.